Kitchen. Oh, kitchen. Oh, ini kitchen lah. Bukan, sorry. Biasa mereka cakap beli rumah sangat susah oh. Tak susah lah, you main tengok rumah Tak ini. susah weh. Ini rumah nama Vista Condo, ada swimming pool. Dia memang condo lah pasal ada swimming pool, tengok luar macam biasa tapi dalam tak serupa. Oh, betul lah. Rumah ini ada 800 square feet. Master bedroom ada tandas. Dia tengok. Sunyi kan. Tengok. Ini nampak jauh-jauh. Kat sini mana ah? Di sini ada dandau. Tengok luas ah. Siapa you kata nak tu apa? Dapur nak besar kan? Betul. Ini ruang tamu besar. Oh, Okey lah. sini ah. Oh, orang besar oh. Oh, tengok bawah banyak, tengok view ni lagi. Oh, sambil masak boleh sambil tengok view. Betul. Walau. You gantung mesti dah baju you boleh nampak jabatan ni. Oh, betul. Kalau tekan tengok jabatan ni nama apa? Nama apa tu? Nama aku tak tahu. Saya lagi bagi tahu. Kalau siapa tahu komen kat bawah. Ini yang kitchen. Oh, kitchen. Oh, ini kitchen lah. Bukan, sorry. Ini master bedroom biar tandas. So, tengok space besar. Okay, owner akan hantar orang mai cuci sekali sebelum hantar kat you punya tangan. Space besar kan? Tengok view berapa cantik. So, ini rumah ada 3 bilik. Paling penting kat Penang apa masalah dia tau? Apa masalah tu? Kapak. Kapak ah? Sini ada kapak? Ada satu Sediakan? Satu fix Satu parking. lah. Oh, Betul. Luar pun okey. banyak space. Berapa bilik ni? Ini 3 bilik buat tandas. Sesuai lah untuk 3-5 orang. Betul. Oh, Tengok. Oh, okey lah. Tengok. Kitchen, toilet, Okey. full. 3 bilik lagi. Nak mana dapat? Oh, bilik ni view pun cantik oh. Wow. Oi, betul kan? View cantik. Tengok, nampak swimming pool? Swimming pool. Wah, boleh berenang lah kat situ. Swimming pool lagi pun you ya? Oh. Nampak pokok juga. Dapat. You sewa sini, you tengok kat Penang kat barang lepas area Lelau, sewa rumah macam ini, fully furnished, berapa? Berapa tu? Busuk-busuk 1-2 ke atas lah. 1-2. Betul. Tapi Apa? saya kerja dekat Bayang Lepas loh. Barang lepas ni saja, 5 minit, 10 minit boleh sampai. Oh, macam tu. Betul. Okey kan? Okey, tapi harga berapa? Agak kurang daripada 1-1, 1-2 macam tu. Oh, You bayar sewa dengan bayar rumah lebih kurang sama. Oh, kalau nak beli cari siapa? Dari saya. Okey. Sam, ejen hartanah. Okey, boleh. Ada apa soalan lagi ya? Oh, macam tu ya. Macam tu saja, apa-apa you Roger. Okey, right. WhatsApp saya 24 jam. Okey. Cepat-cepat.